Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Encik Ali alias Zainal Abidin bin Said Muhammad, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD JPNJ. Yang berusaha Datuk Jemali bin Paiman, Presiden Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia. Yang dihormati Barisan Ahli Jawatankuasa Agung Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sirih berlipat bersama Pinang dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya dapat kita bersama berhimpun dalam Majlis Mesyuarat Jawatankuasa Agung yang diadakan di Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Pihak majlis juga merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Johor atas kesudian menyediakan tempat untuk kami Jawatankuasa Agung 5 PM untuk menjalankan mesyuarat ESCO kali ini. Ucapan terima kasih juga kepada Barisan Jawatankuasa Agung dari segenap negeri di Malaysia atas kesudian melapangkan masa menghadiri mesyuarat pada hari ini. Semoga kehadiran tuan-puan memberikan impak positif serta saling bekerjasama mensejahterakan Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia. Syabas dan tahniah diucapkan. Tetak buluh panjangnya 7 buat menjolok sarang penyengat. Mendadah tangan jari 10, doa di pohon supaya berkat. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Haji Musman bin Salio untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'uduka diyanana wa anfusana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taytana. Allahumma jamilna bis-sihhati wal afiyati was salamah wa asalati haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idana min mujibati nadamah innaka as-sami'u du'a fi hali wal ma'ali innaka mujibu da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma firli wa walidina wa walidihim wa ikhwanina wa akhwatina wa liman ahsana ilaina wal mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jama'ana jama'a marhuma wa tafarruqan bi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lana fina wa la ma'ana wa la man yattaba'una as-sakiyya wal madrudana wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muslimina mukassirana li amilina hab lana kulla bi wajhil karim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Da'wahum fi asmarkallahumma wa tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Musman bin Salio atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga mesyuarat ini mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan berjalan dalam suasana yang harmonis dan sempurna. Tuan-puan yang dihormati sekalian, mari kita bersama menyelusuri acara seterusnya. Sesungguhnya tidak lengkap rasanya majlis ini sekiranya kita tidak mendengar ucapan alu-aluan daripada yang berbahagia Encik Ali alias Zainal Abidin bin Said Muhammad, Timbalan Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Johor, Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD. Dengan penuh takzimnya dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat berjumpa. Terlebih dahulu pihak JPN Johor, kita sedap bunyi dia. Menghalukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Nama kita tu yang hadir atau tidak disebut sajalah. Ahli Jawatankuasa Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Datuk Haji Muhammad Abdul Khalid hadir.
Dia cuti tetap Haji Syafi'i bin Muhammad Rajab, ada. Datuk Haji Jamali bin Paiman selaku Presiden, Datuk Haji Muhammad Sabri bin Muhammad Arsyad Timbalan Presiden, Datuk Haji Ruslan bin Madun Naib Presiden 1, Tuan Haji Husin bin Mustafa Naib Presiden 2, Datin Hajar Nurul Aini binti Ambak, Setiausaha Agung Haji Nur Azmi, ahli-ahli jawatan kuasa yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Saya sebenarnya bila cakap tentang pesara-pesara ni, saya rasa terus terang saya akan rasa segan dan gugup lah. Kalau tuan-tuan sebenarnya dah melalui pengalaman yang cukup lama daripada bawah sampai ke atas, berbagai laluan yang pahit getir, yang penuh kepayahan pada pendidikan zaman dahulu yang saya rasa kemudahan pun cukup kurang. Nak cari sekolah yang ada aircon 1-2 unit pun susah berbanding zaman sekarang. TV pun kalau ada pun dah bersyukur lah. Tuan Yusin Tuan Yusin saya tahu dulu di Haji Hassan Yunos mula dia ada quarters kayu tu bawah tu. Jadi suka saya perkenalkan diri saya. Saya Ali Zainal Abidin bin Said Muhammad, yang ada alias ni kerana type tulisan error lah masa pendaftaran di Balai Polis dulu kan. Kita kalau lahir kan daftar di Balai Polis, bapa saya pun tak ada, ayah saya ni belayar kapal, jadi atuk saya daftarkan, orang tu letak alias tengah, dia pun tak tahu apa. Jadi nak balik lepas beberapa bulan, balik pada Colombo tu dah benda tu dah tukar lah. Dah tak boleh, dah lama sangat. Tapi surat beranak dulu ni istimewa ni, tulisan orang dulu cantik. Cantik, tak macam sekarang banyak sangat kedai kecil dah swipe. Jadi tulisan kanak-kanak sekarang dah tak secantik dulu. Jadi saya selaku memangku jawatan atau menjalankan tugas pengarah sudah hampir 2 bulan. Di Jabatan Pendidikan ini dia ada 4 timbalan. Tuan Haji Kamal, Cik Zulkarnain dan Tuan Muhammad Ali Harun. Semua banyak, 2 daripadanya itu memang ada pengalaman sebagai PPD lah. Dan saya dulu PPD Keluang selepas Tuan Haji Mat Said Diamond. Jadi kejadian Tuhan tu, satu tu yang berlaku tu atas takdirnya. Saya pun tak tahu saya sekarang boleh memangku tugasan, dan pengarah masih kosong lagi sekarang ni. Dan kami pun berpakat lah siapa yang lama sikit dekat jabatan ni, dia jadi pengarah. Jadi kita pun undi lah betul-betul. Jadi dalam kalangan kawan-kawan lagi, kebetulan Jakab Kuala kata dia, jadi saya lah yang pegang, dan ditahui dia minta senarai untuk diangkat ke Kementerian Pendidikan sebagai calon pengarah pun. Saya angkat 4 nama. Siapa saja jadi pengarah, kita akan bekerja dengan dia. Kalau kata Tuan Haji Muhammad Kamal, kita akan sokong. Kalau Tuan Ali Harun, kita akan sokong. Kalau Zulkarnain pun kita akan sokong. Kita takkan cantas-mencantas. Kita tak naklah siapa pun kerja, kita akan ikut lah. Pasal ni takdir ni Allah Ta'ala dah tetapkan semasa 40 hari kita dalam rahim ibu kita dah sebenarnya. Jadi kerja tak kerja. Umur saya sekarang pun dah 57, masuk 57 tahun. Saya pun ada berbaki 3 tahun lagi berkhidmat. Dari segi latar belakang secara ringkasnya, saya ayah saya berasal dari Wadi Hasan, Johor Bahru, dan mak saya Kampung Pasir Putih Masai, dan saya bersekolah di Kampung Pasir Putih Masai. Dengan bangganya anak pertama di Kampung Pasir Putih tahun 70-an yang masuk universiti saya lah sebenarnya. Yang Universiti Melayu. Tu dia. Bukan kaleng-kaleng Kampung Pasir Putih ni. Saya sekolah di Kampung Pasir Putih. Lepas tu baru saya sambung ke sekolah Datuk Jaafar sampai ke akhir, sampai ke tahun 6 sekolah Datuk Jaafar. Jadi itu sikit, dan saya berkhidmat di Haji Hassan Yunos Renggam, badannya Konvent Keluang. Agak lama di Haji Hassan Yunos dengan Konvent lah. Satu di bawah Mr. S. Sigawani, dan keduanya di bawah Sister Mary. Dan saya tak pernah mengasa kepimpinan di bawah kepimpinan orang Melayu lah sebenarnya. 18 tahun saya berada di bawah kepimpinan Indian Chinese ketua dah. Selepas 18 tahun baru saya mengasa lah, sebab saya penuh kanan, baru saya mengasa lah. Jadi saya dapat mengasa fokus mereka tu memang fokus kepada PDP dan sangat ketat, dan
pengalaman di sekolah tu sangat penting sebagai kita pemimpin. Kita kena cukup masa di sekolah, kalau tak kita takkan faham, tak dapat korelatekan segala perubahan dengan amalan di bilik darjah atau amalan di sekolah. Jadi kalau saya ingat Encik Sigawani, kita di sekolah kita tak boleh cakap tak boleh. Baru masuk beberapa bulan semua jadi isi sukan. Saya kasih opsi sejarah tuan, tengok kan macam mana saya jadi isi sukan. Lepas tu Haji Hassan Yunus dia mempunyai satu legasi sukan yang sangat bagus lah. Bawah masa tu pernah Syed Hussein dan Syed Hassan pernah kat situ dulu, Tok Ijan Masbul kat situ, Warren Singh pernah kat situ, arwah Tok Ijan Masbul. Jadi jawapan dia senang je, new broom sweep clean. Maknanya tak ada 41, tak ada bukan graduate, kau mana gaji kau buat. Jadi saya cara gitu. Masuk ke mulut sistem ARI pun lebih kurang gitu juga. No, you listen, this is my school. Jadi kita dah dilatih cara macam gitu termasuklah termasuklah bersama saya tu. Saya ingat ramailah yang daripada Jasa Yunus tu jadi suka saya mengambil kesempatan di sini tuan-tuan dan puan untuk memberitahu lah Tuan Haji minta izin untuk sampaikan sedikit perkembangan semasa lah dalam pendidikan yang tuan-tuan perlu tahu lah, yang saya rasa tuan-tuan boleh memainkan peranannya. Pada tahun 2025 kita telah tamat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Walau bagaimanapun pada tahun 2026 kita ada satu blueprint baru ataupun perancangan jangka panjang untuk pendidikan Malaysia yang bermula tahun 2026 sehingga 2035. Dan kali ini dinamakan Rancangan Pendidikan Malaysia. Rancangan Pendidikan Malaysia. Jadi sekarang ni keadaan agak mencabar. Keadaan masyarakat begitu mencabar, yang begitu kompleks. Dia cepat react. Dia bukan proaktif. Kalau ikut Stephen Covey, orang perlu, yang sebaiknya orang mesti bersikap proaktif. Tapi dia bukan proaktif, kebanyakannya reaktif, cepat react. Dan sekarang adalah zaman post-truth. Kebenaran orang tak penting sangat. Yang penting sensasi, berbentuk emosi dan sebagainya sekarang ni. Orang suka macam itu. Sebab tu kalau kita tengok yang lawak-lawak, yang bahan-bahan yang tak berapa cerdik, yang kita tahu dia punya like tu banyak berbanding dengan satu ustaz yang sampaikan perkara yang penting tentang ilmu. Kalau kita tengok dalam YouTube tu, dia punya like, viewer dia sikit je, padahal dia menyampaikan kebenaran, benda yang betul, tetapi yang menyampaikan benda satu sensasi yang tak benaran tu akan mendapat like dan di-subscribe dan sebagainya. Dan itu ada satu hiburan zaman sekarang ni. Dia suka tengok ketegangan orang, suka lagu-lagu. Jadi perkara yang baik, yang perancangan baik akan jadi nampak tak elok sekarang ni. Jadi tu suka saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau dapat memberi sokongan, kalau dapat jadi duta kepada pendidikan. Kadang kita tak tahu pun kita meredakan keadaan ni. Apa je yang dibuat sekarang ni, semua akan dikecam. Okey, apa perubahan yang berlaku lah. Dari segi kalau kita lihat, kalau kita ingat PPPM, Pelan Induk Pembangunan, saya rasa Datuk-datuk, tuan-tuan, Tuan Haji, Puan Hajah, semua sekali ingat semasa PPM itu kita ada dua sasaran mikro yang dipanggil penjadian murid dan kualiti sekolah. Ia masih sama lagi. Walau bagaimanapun, kalau dulu kita ada 5 aspirasi murid yang ingin kita capai, 5 kena 6. Tetapi dia bermula dengan murid berpengetahuan, berkemahiran, dui bahasa, berkemahiran memimpin dan sebagainya. Sehingga saya ingat tuan-tuan dan puan-puan di masyarakat masih ingat lagi. Kali ini dia berubah sedikit. Dia akan bermula dengan pelajar yang ini dilahirkan sekarang dalam proses sampai 2035 nanti. Dia akan memulakan pelajar yang beradab dulu. Beradab, yang keduanya baru berilmu. Tapi sebenarnya memang betul, adab sepatutnya datang dulu. Jadi nak menghasilkan pelajar yang beradab, yang berilmu, yang berkemahiran, yang berdaya tahan ni dari segi resilient, berkeyakinan, sesuai dengan keperluan abad ke-21. Cara
pendidikan sekarang, perubahan pemikiran pendidikan sekarang, dia sedikit berbeza dengan mungkin 10 tahun dahulu. Kita banyak cakap pada masa akan datang, pada masa akan datang. Zaman sekarang dah tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. The future is now. Perubahan begitu cepat. The future is now. Kita cakap tentang menyediakan pendidikan pada hari ini dan pada masa akan datang. The future is now. Pasal perubahan tu begitu cepat sekali. Dan kalau kita tak berubah, kita akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan. Kemudiannya, ada beberapa perkara yang akan ada trust strategik nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh ni, kalau nanti saya ingat kalau saya bagi tahu pun agak tak santai lah benda ni kan Tapi apa yang saya nak beritahu ialah perkembangan-perkembangan yang dikendaki itu, yang perkara yang wajib capai 2026 hingga 2035. Kita tak lagi menekankan LMS sahaja semata-mata. Budak lulus bahasa Melayu sejarah tak. Tetapi sasaran kita ialah 70% murid menguasai sekurang-kurangnya C dalam 4 mata pelajaran. Dia dah mula pergi. Kalau dulu bahasa Melayu sejarah, sekarang dia dah mula pergi pada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sejarah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sejarah. Jadi 70% murid mencapai C. Bukan sekadar lulus. Kalau lulus ni maka 40. Sekarang ni sekurang-kurangnya 50. Okey, kenapa dia buat macam ini? Sebabnya supaya kita standing dengan pencapaian antarabangsa, supaya kita punya tenaga kerja kita laku di pasar antarabangsa dengan syarikat antarabangsa. Bukan maksud luar negara, dalam negara pun antarabangsa. Saya cakap keluar masuk, dia nak tengok kita punya ni setara, pencapaian kita setara ke tak dengan pelajar-pelajar antarabangsa. Satu ada, besok saya akan pergi satu bengkel pentadbiran antarabangsa lah. Yang keduanya, kita nak mencapai tahap sosio adab yang baik lah. Sosio emosi sejahtera dan adab yang baik. Sekarang ni zaman stres, kita nak melahirkan pelajar-pelajar yang resilient, yang berdaya tahan. Dia mesti sosio dia punya mental mesti sejahtera. Sekarang ni untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, masalah mental health dalam kalangan kanak-kanak agak serius ni, agak serius. Dan berdasarkan kajian, tendensi mereka ada yang sampai ada tendensi untuk membunuh diri. Kalau kita buat ujian DAS depression, anxiety skill kita buat tu, memang ada tendensi, ada segelintir yang ada tendensi untuk disebabkan tekanan kehidupan, tekanan daripada ibu bapa dia, tekanan persekitaran, dia jatuh ke anak-anak sebenarnya. Dan dah wujud banyak kes hampir di setiap sekolah kanak-kanak yang pergi mendapat rawatan sekretari di ward sekretari untuk mendapat medikasi dan makan pil penenang tu untuk satu pagi dan satu petang ni kan, ada dos-dos dia. Dan saya dengar ada yang dah, kanak-kanak yang dah seawal umur tu dah ambil dos 100 mg. Kalau dulu kanak-kanak bagi 50 mg. Jadi simpati, tekanan hidup sekarang tak tahu lah, mungkin persekitaran mana ini harga sebuah kemajuan lah sebenarnya. Ibu bapa dah tak ada lah, semua dah tak macam dulu. Ibu duduk kat rumah ke salah seorang ataupun jiran sekarang, mak bapak pergi kerja, pandai-pandai pergi sekolah, tak pergi tak ada orang tahu tak ada orang tahu. Sampai yang baru ni di Majidi, lepas ni kes yang kita dapat, 3 pelajar ni dah hilang daripada sistem, tak sekolah. Dia pergi kes curi slipper, dia tangkap budak ni, ikat kaki tangan, dia pukul, lepas tu dia spray dengan reset api sampai dapat dirakam. Sekarang ni reman. Dan sayangnya pelajar ni 13-14 tahun, 15 tahun. Satu tu masih sekolah di SAB. Tapi bila kita siasat, puncanya anak tak sah taraf. Maksudnya mungkin dia anak luar nikah, bapa dia tak pernah kenal, mak pergi kerja, ketiga-tiga anak semua masalah gini. Dan saya bertugas di sekolah integriti penjara Keruang ni, hampir 100% pelajar yang masuk penjara tu di bawah kategori manduan muda adalah dalam kalangan mereka yang keluarga pecah belah. Keluarga pecah belah, ibu bapa bercerai dan sebagainya, dan hampir 80% mereka adalah dibuang sekolah atau keluar dari sistem sekolah. Jadi perkara ni saya buka minda tuan-tuan dan puan-puan, isu bangsa Malaysia ni sekarang serius. Yes, it's quite serious. Dan cikgu sekarang pun tak boleh nak buat banyak perkara kerana sering disalah anggap sekarang.
Buat ni salah, buat ini salah, tegur salah, cuit salah. Jadi dia tak dapat intervensi yang betul. Kalau dulu cikgu boleh tepuk-tepuk, boleh sentuhan. Sekarang kalau pelajar tak suka, dia report sentuhan tak selamat, gangguan seksual. Kalau dulu saya ingat cikgu boleh macam ini pergi kat kantin. Sekarang jangan dengan lelaki pun, kalau dia tak setuju, dia tak ni, dia cakap sentuhan tak selamat, cikgu ni gay kata dia. Gangguan seksual tak boleh, ada tak kanak-kanak. Jadi sekarang keadaan betul-betul dah berubah begitu cepat. Saya yang berada dalam sistem ni pun saya dah tak sabar nak kencing. Saya macam saya rasa saya dah tak relevan ni. Sampai macam gini cepat betul berlaku. Jadi sekarang itu isu yang berlaku lah. Jadi penyelesaian satu je sebenarnya. Masing-masing mainkan peranan masing. Kalau ahli masyarakat dia jaga keluarga dia masing-masing sebagai institusi keluarga ni jalankan fungsi dia, sekolah mainkan fungsi dia, banyak perkara boleh selesai nanti. Banyak boleh selesai. Jadi itu antara perkara-perkara yang ingin dicapai, dan sasaran yang saya rasa tuan-tuan kena tahu ialah kita pada akhir tahap 1 nanti, tahun depan sekolah rendah akan jadi 3 tahap. 2027 nanti. Tahap 1 mereka tahun 1, tahun 2, tahap 1, 3, 4 tahap 2, 5, 6 akan jadi tahap 3. Dan sasarannya 100% pelajar menguasai literasi dan numerasi. Maksudnya by that time dia nak masuk ke tahap 3, masalah literasi, numerasi dah selesai. Memang sudah selesai. Sebenarnya itu sebab itulah sekarang ini diperkasakan prasekolah. Nanti jangan cakap prasekolah ni, kalau saya tak cakap gini tuan-tuan tak tahu Alam baru. Alam baru Ini literasi, numerasi. Dia ada yang ini saya tak bagi tak payah beritahu lah. Mungkin yang saya ambil dia punya gist dia yang penting lah, yang akan kita sasaran kita lah. Kemudiannya pendigitalan dan AI lah. Maksudnya sekolah-sekolah akan dilengkapi dengan kemudahan internet lah. Internet berkelajuan tinggi yang kita tak pernah impikan. Untuk makluman dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok sekolah SK Punan, sekolah Punan akan dapat 2 lagi quarterly. Sekolah Punan Sekolah Punan tu internet dia sekarang ni lebih laju daripada sekolah di bandar ataupun di jabatan sendiri. Dia menggunakan Starlink. Jadi walaupun kos dia mahal, Elon Musk ni kan. Jadi lebih laju. Dan pelajar-pelajar di Punan pun sekarang kita dah ajar menggunakan iPad, menggunakan persembahan main music dengan iPad, dan penggunaan digital dah masuk ke darjah. Cuma saya khawatir, saya dah pergi ke banyak sekolah, saya mula nampak kesan dia tak bagus lah. Satu, cikgu masuk, cikgu buka smart TV, budak tulis kat smart TV, lepas tu tekan iPad. Mereka tak menulis tau. Nanti bila kita biasa dia menulis. Dan mau tulisan kanak-kanak sekarang hodoh. Saya tak tengok, saya tengok cikgu-cikgu sekarang, cikgu muda, dia tulisan dia memang hodoh lah. Kalau dulu saya ingat kalau Singamani dia campak buku rekod tu kan. Ni tak apa ni, tulis cakap ayam ni. Dia campak je ni, dia campak. Tulisan tak boleh baca, tak boleh baca. Tulisan nota semua. Jadi sekarang ni, yang keduanya, saya selalu cakap dengan cikgu, sebagus mana pun teknologi, dia tidak boleh menggantikan pedagogi manusia. Sebagai bahan sokongan boleh. Pasal kita masih lagi membentuk manusia, dia tak boleh. Pasal kita ngajar, kita ada intuisi, ada kasih sayang, ada keprihatinan dari situ. Kalau tak, nanti cikgu masuk, buka je. Jadi kadang-kadang dia macam dah sesat sikit lah. Jadi peranan kami lah, kami nak tegur balik dalam benda ni. Gunakan sebagai bahan sokongan. Teknologi tak boleh ganti pedagogi manusia. Pedagogi manusia adalah yang terbaik daripada saya lah. Yang terbaik daripada kita pun, bukan kita ni tak relevan, tapi saya rasa macam takkan 30 minit buka tu je. Jawab berdasarkan ni, bila masa budak tulis, jawab soalan pun dalam tu, kita tak boleh nak kumpul hasil kerja murid. Tapi sebenarnya dia ada cloud dia untuk simpan pencapaian murid. Pasal dia masih perlu menulis. Jadi ini antara perkara-perkara yang sasaran dipanggil sasaran wajib capai, yang non-negotiable. Satu, literasi numerasi mesti tahun ketiga mesti menguasai. Dia cabaran bagi kami. Yang keduanya tadi, yang pertama tadi yang saya beritahu tadi berkaitan dengan apa tadi? 70% murid mesti pencapaian C, dan pada saya berat. Okey, itu antara
perkara-perkara non-negotiable yang akan berlaku. Dan apa yang berlaku selepas ini yang saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, isu yang hangat diperkatakan, yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh mainkan peranan juga lah. Bila diumumkan kanak-kanak seawal umur 6 tahun, tapi dalam istilah pendidikan dia panggil 5 plus lah. 5 plus. Dari segi umur kan kita masuk 2 dan 1 kan. Dia panggil 5 plus ni dah boleh masuk ke tingkatan 6 plus. Umur 6 tahun dah boleh masuk ke tingkatan 1. Bayangkan tahun 1. Bayangkan Johor pelajar tahun 1 kita puratanya tahun lepas lebih kurang 400,000. Kalau semua sekali masuk, kita dah buat unjuran lebih kurang 900,000. Kalau 5 plus pun layak masuk 900,000. Saya fikir mana kita nak letak, mana kita nak tampung. Itu satu. Kemudiannya Johor ada satu cabaran lagi. 74 buah sekolah digunakan secara guna sama dengan Jabatan Agama untuk sekolah agama. Sekolah tu patutnya boleh buat pagi petang 1,400 orang tapi petang kita boleh gunakan kerana sekolah agama. Dan macam mana cabaran saya ni, saya nak cakap dengan Menteri Besar lepas ni minta disegerakan buat sekolah agama. Jadi kita boleh menampung sebahagian. Itu pun belum cukup lagi. Dengan kita nak buat bangunan tambahan panggil IBS, bangunan IBS kan, yang gunakan board dan sebagainya. Macam mana kita nak buat, sedangkan sekolah di Johor Bahru, Pasir Gudang dan Kulai sekarang tak ada ruang. Johor Bahru dah tak ada tanah reserve pendidikan, dah tak ada lah. Dah tak ada. Kita ada satu kat belakang mana tu, kat belakang KLP dan itu antara isu-isunya. Jadi sekarang kami sedang berfikirlah macam mana ni nak panggil sesi riba urus ni. Satu antara strategi kami, kita optimumkan penggunaan bilik ajar dulu lah. Bilik-bilik yang tak perlu, galeri sejarah, galeri seni, galeri kepimpinan, bilik koko yang tak ada dalam spek, kata orang tu, tak ada dalam spek pembangunan, dipanggil pembangunan piawai tu dari awal, kita kena pulang balik. Pasal bilik ajar lagi penting. Pasal saya selalu cakap dengan dia, saya di convent 8 tahun convent keluar, tak ada bilik mesyuarat. Kita mesyuarat dalam perpustakaan raja. Kita tak ada stor sukan, guna bawah tangga. Tapi sukan kita boleh jadi johan pun. Jadi johan dekat daerah, walau kita bertanding antara perempuan saja. Mesyuarat dan akademik kita pun masih ranking nombor 1. Pernah potong sekolah sains dulu untuk PT3 lah. SPM tak dapat lah, saya tak terpilih Jadi sebenarnya the game changer dah cikgu lah sebenarnya. Hari ni antara isu pertama lah, tempat lah. Tempat macam mana pun nanti kami sedang fikirkan lah macam mana lah ni. Pasal dia serah kat Jabatan Pendidikan lah. Pandai lah macam mana. Pandai. Di Muar dia takkan ada masalah. Di Batu Pahat dia mungkin tak ada masalah sangat. Mersing tak ada masalah. Yang akan berlaku masalah di Pasir Gudang, Tuan Jasni Tuan Jasni ni orang hebat ni dulu di Gudang Saya respect lah, dia boleh satu cabaran yang besar lah kat Pasir Gudang ni sebenarnya Jadi Pasir Gudang, Kulai Kulai di sekolah baru lagi. Dan tengah lagi kita nak buat satu sekolah ni dalam projek kajian, bukan 1-2 tahun dia siap. Bila projek tu lulus, proses dia kebentuk setahun, kerja tanah setahun, dia makan 3-4 tahun. Dan kohort ni akan berubah 2027 di 900,000, dia akan naik ke darjah 2. Darjah 2 pun akan tambah lagi, darjah 3 akan tambah. Jadi dia akan, saya pun tak tahu. Ni saya dalam seminggu 2 akan jumpa pihak Menteri Besar dengan ESCO, terasa beri penjelasan lah. Jadi dia kena segera dapatkan usaha macam mana saya nak cakap supaya mereka tak berhati. Sekolah agama pula di bawah Sultan Johor jadi susah. Okey, itu antara cabarannya. Yang keduanya, satu lagi ialah matriks pembelajaran. Kalau tuan-tuan dengar Tauhid sebut dia nak kembalikan semula IPSR, UPSR dan mereka buat matrik pembelajaran. Matrik pembelajaran sebenarnya macam peperiksaan, tapi peperiksaan tersebut yes, dia mengikut negara luas pun dah ikut macam itu. Kita kesan pelajar kalau ada darjah 6 dia dah terlewat. Tapi kalau kita buat pada akhir darjah 4 darjah 4 maksudnya kita dah kenal pasti mana kemahiran kompetensi yang belum kita boleh tambah baik untuk di darjah 5 dan darjah 6 supaya kita dapat sasarkan supaya kelas peralihan pun dah tak ada, mereka naik terus.
Kalau tak pelajar masuk peralihan ni dia rugi 1 tahun. Dan itu antara isu je lah. Sekarang ni bulan 10 akan ada matrik. Matrik ni lebih untuk bukan mengukur dia darjah 6 boleh lulus pun, bukan boleh gunakan pusat darjah 6. Tak ada orang pandang pun sekarang ni pusat darjah 6. SPM pun sekarang pun dah orang dah tak berapa pandang sekarang ni. Jadi sekarang ni pemeriksaan tu penting untuk mengukur mana kompetensi yang belum pelajar kuasai, yang perlu ditambah baik untuk di tahap 3. Jadi pendidikan sekarang bukan macam dulu, tuan-tuan dan puan. Pendidikan dulu kita tanam padi 1 petak, kita ketam semua sekali, pencapaian kita 50-100 pikul. Tahun depan kita dapat naikkan 120 pikul. Tapi dalam pokok-pokok padi itu ada padi yang tak tumbuh, ada padi hampa, ada padi yang dah layu. Sekarang ni pendidikan ibarat tanam pokok musangking. Kalau ada 100 pokok, kena tahu ini ada masalah akar, kita kena repair akar dia. Ini ada masalah kulat, ini ada masalah daun. Dia satu-satu. Itu konsep pentaksiran sekarang. Dan semua negara di dunia sekarang gunakan cara itu. Dulu kita bangga sebenarnya kita meningkat, UPSM kita tinggi. Tapi sebenarnya banyak pelajaran yang kita tak nampak. Yang sebenarnya gagal pun terberatan. Yang kita bangga pencapaian kita setiap tahun. Dan ni dasar kita JPN adalah pelaksana. Apa-apa kita kena sokong lah, sokong. Jadi itu antara isu-isu yang tuan-tuan kena tahu. Okey, apa yang Persatuan Pesara dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan tuan-tuan boleh mainkan peranan? Satu, meredakan keadaan. Yang keduanya, apa lagi yang saya rasa aktiviti-aktiviti yang tuan-tuan kalau dapatlah tuan-tuan bantu. Satu, kita sebenarnya banyak pegawai-pegawai pesara ni dia ada kemahiran macam kaunseling, macam diata, dia boleh buat program-program motivasi untuk pelajar. Dan kita sekarang ni ada satu inisiatif sinergi dengan masyarakat. Kita boleh masuk ke kelas-kelas sebenarnya. PIBG boleh masuk ke kelas dan kita jumpa dengan pengetua. Saya dulu adalah guru seni dan saya nak tawarkan diri untuk mengajar seni. Tapi bila mengajar ada satu cikgu lah yang akan, cikgu kelas tu tetap ada lah, tetap ada. Tapi dia kena sesuaikan dengan tajuk hari itu. Katalah tunjuk hari itu adalah perspektif. Dia masuk, diperkenalkan. Katalah kelas tu 1 jam. Hari ini saya perkenalkan Tuan Haji Husin. Dia adalah seorang guru seni yang hebat sebenarnya. Dia akan berkongsi tentang perspektif. Dia akan cerita tentang perspektif. Dia akan buat sketch dan cara. Habis 1 jam dia keluarlah ke sekolah maksudnya. Maksudnya dia takkan ganggu perjalanan sekolah. Dan ibu bapa juga boleh datang. Macam hari ni saya nak buat program bacaan seperti anak-anak sekolah. Dia ambil masa setengah jam membacakan storytelling. Kalau dia ada kemahiran, terutama cikgu bahasa lah. Kalau macam ni dah macam nenek saya tengok banyak kata. Hari ni nenek dah cerita tentang macam tu kan. Cerita tentang sakancil ke apa kan. Dan apa nilai-nilai yang ada. Pasal dia ada pembentukan, dia ada silibus pembentukan karakter. Pasal sekarang dia orang dah tak dengar lagi cerita sakancil. Dia orang sekarang cerita dengar boy-boy dan sebagainya. Sakancil dah pupus lah. Dah tak ada. Cerita pasal si kaduk ke kan. Dah tak ada. Dulu kan sakancil kan banyak cerita dia kan. Itu boleh. Dan mungkin ada satu cikgu lagi, dia encounter ataupun dia prinsip encounter ataupun dia seorang bomber. Dia datang hari ini untuk ambil setajuk, cikgu mengajar, dia boleh sama-sama membantu. Ataupun dia datang untuk membantu cikgu dari segi pengawalan kelas. Cikgu mengajar, dia pergi kumpulan kelompok kecil. Pun itulah yang berlaku di negara-negara luar. Itulah bantuan-bantuan yang sangat-sangat kami harapkan daripada pesara lah. Mungkin tuan-tuan tak, mungkin yang baru-baru pesara ke boleh. Satu lagi, siapa Haji tu yang selalu orang sukan lah. Siapa tu lupa kat pintu tadi. Haji Mautar. Haji Mautar. Dia sombol tu kan. Haji Mautar. Saya ingat sombol tu, saya memang aktif sombol sampai MSSM dulu kan. Jadi dia sombol kan dia kan. Mungkin dia boleh datang jadi ketua juga, jadi aspek teknikal dan sebagainya. Macam Ganesan masih lagi betul Kuam dia. Jadi ini yang bentuk support yang kita sangat perlukan sekarang ni lah. Counselling lagi kita sangat perlukan. Kaunselor datang pasal untuk beri counselling kepada kanak-kanak dan sebagainya kan. Sangat perlu. Jadi inilah gerak-gerak yang kita sangat bantu dan tuan. Saya cakap ni macam berat sangat ke?
Okey. Dan kalau saya tak beritahu sini nanti kita tak tahu. Jadi saya ambil kesempatan untuk tuan-tuan. Dia tidak ambil gambar dia ni. Mana dia? Ada. Jadi inilah perkembangan terbaru dalam pendidikan dan petang ini saya ada lagi dengan MPQL. Pihak MPQL yang akan ambil MPQL dan saya perlu balik sini. Saya jumpa dengan bakal-bakal pengetua. Pada saya masa mereka belum jadi pengetua tu, saya perlu beritahu dulu apa cabaran-cabaran ni. Tidak semudah yang dicakapkan lah. Dan saya percaya tuan-tuan setuju. Banyak perkara dah di jabatan ni, kalau saya akan uninstall. Kita banyak install buat benda baru, tapi kita tak pernah uninstall benda ni. Jadi kita terasa beban. Kita tak fokus dalam bekerja. Benda tu jadi banyak orang nampak. Dan kadang-kadang program seremonial, program banyak benda ni. Dan saya kena buang supaya cikgu lebih fokus pada bilik ajar. Dan saya percaya 10 kali pun berubah dasar ni, akhir sekali yang menentukan berjaya atau tidak berjaya adalah kualiti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Segala perubahan mesti berlaku di bilik darjah dan di dalam sekolah. Kalau dia kekal di jabatan, kita buat pelancaran, peluncuran, tepuk-tepuk tangan, tapi di bilik darjah, di bidang lain sendiri dia tak akan berubah. Sekarang saya dah cakap dengan jabatan saya, kau jangan buat benda bukan-bukan, rujuk saya dulu. Buatlah semua perkara, program-program yang penting ada 3 perkara mesti berlaku. Ada tak kita di jabatan ni kita buat program, dia mendatangkan minat ataupun student engagement dalam mata pelajaran? Ada, buat. Yang keduanya, kita buat ada tak dia meningkatkan kompetensi guru di bilik darjah atau di sekolah ataupun dalam sukan ke dalam kuku, ada tak? Kalau ada, buat. Yang ketiga, ada tak dia berkaitan dengan penyampaian konten, membantu penyampaian konten? 3 perkara syarat utama. Kalau tak ada 3, jangan buat, you're wasting your time, ada tak? Jadi kita tambah sibuk, kita tambah-tambah hari sekali kita tak fokus. We are juggling with so many things at one time. Ataupun dipanggil, kita ni seperti apa ni, kita panggil jack of all trade, master of none. Jack of all trade, master of none. Ni semua saya dah cakap dua, ini semua benda-benda bida'ah ni kau buat. Memang bida'ah susah. Macam saya Jumaat ni, saya buat perjumpaan profesional pada Jumaat dengan PPD. Dan saya dah tengok dah itinerary dia. Mesti ada manja-manja, okey, baguslah. Doanya panjang, lagu 2-3 lagu. Lepas tu ada hari jadi lagi untuk berapa puluh orang ni. Itu dah makan 1 jam lebih. Dan untuk lepas tu ada lagi penaja-penaja akan sampaikan sesuatu, ada persembahan-persembahan. Jadi apa yang diberi masa untuk saya cakap ni setengah jam je. Jadi macam mana benda ni berlarutan begitu lama. Jadi pegawai sini kita saya cakap dia, kamu nak buang lah, stop the track lah cakap kan. Kita kena masa ni dah susah nak jumpa semua. Jadi kita nak kena satu kan, nak kita ada hala tujuan jelas. Tak boleh dekat jabatan, dekat PPD kita ada direction yang berbeza lah. Dan saya tak galakkan dia orang di jabatan tak ada lagi hala tuju yang berbeza, gerak kerja berbeza. Kementerian punya, itulah jabatan punya, itulah sekolah punya. Kita tidur satu bantal, mimpi kita sama. Tidur bantal yang lain, katil lain, tapi mimpi kita sama lah. Macam itulah. Kena ada fokus. Tapi benda ni, kadang-kadang mungkin orang tak selesa tau. Tapi nak cakap macam mana, terpaksa buat macam ni. Kalau tak nanti perkara yang wajib kita tak buat, kita akan buat perkara yang bida'ah lah sebenarnya. Dan sekarang tahun ni saya tekankan MFI lah. MFI cikgu nak keluar macam mana pun mesti swipe kelas dulu. Nak tahu satuan, beli kelas orang lain dulu. Lepas tu nak keluar lah, tak ada masalah. Dan tak boleh macam dulu saya kalau penuh kanan ni, dia orang hantar saya satu plastik. Ini adalah kelas-kelas saya yang saya tinggalkan. Pengajaran dan pembelajaran tu memang tidak berlaku pun sebenarnya. Okey, bagi ni juga budak pun hantar, budak tak buat, budak tidur pun. Dia mesti kualiti pengajaran pembelajaran lah. Dan kena saya tekankan juga pada mereka lah pasal perlunya kita jaga kualiti instructional. Kalau bahasa Melayu 126 jam per tahun, minimum mesti 126 jam. Tak boleh kurang. Kalau kurang kena ganti. Lebih bagus. Tak ada macam kita curi-curi masa dan sebagainya. Dan benda ni kena ringan lah. Kita nak berlari laju, kita kena buang pemberat-pemberat kat badan kereta tu ini, kita kena gitu lah. Dan saya terpaksa buat macam ni kerana
dah sangat mencabar lah sekarang ni. Dia tak macam PPM dulu, masa tu duit tengah banyak. Dia makan masa, jumpa kat hotel, jumpa kat sana, jumpa kat sini, berminggu-minggu kita turun dapat. Ni tak ada, memang perubahan ni split second je. Perjumpaan sekejap, satu hari, okey sampaikan, pastikan sekolah tahu. Dah sampaikan ke belum? Saya yakin kat sekolah, dia orang tak tahu pun. Dia orang tak tahu, pasal bahasa kementerian berbeza dengan bahasa mereka kat sekolah. Itu yang berlaku kelemahan dulu kita cakap teori. Sampai ke sekolah dia orang macam biasa je. Pasal apa? Bahasa di kementerian dan bahasa pelaksanaan lain. Bahasa orang buat rasa lain, bahasa kat sekolah lain. Setakat mana kita boleh buat benda tu coherent, is look good, is make sense dan easy to understand. Itu bahasa sekolah. Pasal bukan salah dia orang tak ada masa dia orang nak baca, dia orang lagi sibuk pada kita. Dan paling senang salahkan orang kat bilik darjah lah kat sekolah. Ni kenapa cikgu gini, kenapa cikgu gini. Dan saya selalu cakap dengan kenapa dah 3 kali mesyuarat saya kat PPD pun semua salahkan sekolah gini, sekolah ni. Kau kat PPD apa fungsi kau? Dia cakap tu. Kita ada SIC, SIP apa awak buat kat sekolah? Ada tak kau bimbing, ada tak kau ajar dia? 3 kali mesyuarat perjumpaan, pelaporan. Pengetua gini, pengetua sini, penukaran sini, semua salahkan bawah. Kemudian salahkan bawah salah bawah. Hari sekali orang paling bawah, paling tu yang kat dekat sekolah tu. Jadi kesian lah. Dia orang nak isi sistem itu, sistem ni. Dan sistem kita sekarang terlampau besar. Minta maaf saya cakap, memang kelemahan kita. Bila sistem dah terlalu besar, sistem akan kawal kita. Kalau sistem tu kecil, kita kawal sistem. Nampak tak? Dan bila orang makin pandai sekarang, banyak sangat ambil master, PhD, makin rumit, makin banyak sistem, makin banyak perisian. Bila naik, orang pergi ke kementerian, mesti ada satu dashboard kena isi, satu pelaporan. Hari sekali 30-40 pelaporan cikgu dekat sekolah terpaksa bagi-bagikan. Jadi saya simpati lah, pasal saya 28 tahun dekat sekolah. Saya 28 tahun dekat sekolah. Jadi saya rasa, saya mohon maaf kalau saya cakap ni macam hilang mood tuan-tuan dan puan-puan tadi. Saya nak beri sikit supaya nak take perkara yang urgency lah. Jadi kena faham pasal apa sih risau nanti kalau panggil Dewan Jabatan ni tak dapat datang, memang saya sibuk kerja kan benda-benda ni kan. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan dan puan-puan. Teruskan sokongan pada kami. Saya sangat terharu. Pakailah kemudahan. Kalau begitu awal pakai je, nak pakai bilik ni ke bilik apa tu ke, kalau nak pakai bas begitu awal just let me know. Kami tak dapat beri penghargaan pada semua. Kami nak menghargai orang yang pernah berjuang dalam pendidikan. Zaman gaji kecil, zaman elong tak ada, zaman belum pelarasan belum ada. Zaman-zaman tu zaman kemudahan yang payah pergi sekolah, tengok cikgu naik motor je. Sekarang semua dah pakai bel paya pergi sekolah kan. Dulu saya ingat cikgu pergi sekolah naik motor je. Zaman saya dekat Renggam lah si kawan ni bawa kita sahab tu. Itu bubuh tu dah nampak karat tu. SAAB. SAAB tu kan. Dia lepas tu yang Tok Kijan naik motor Vespa, Purensin naik motor skuter. Dan banyak hari sekali yang pesara-pesara ni pejuang di bahagian bawah ni, dia tak ada pegang jawatan apa pun. Saya tengok macam Aris, macam Cak Koncin, macam Ganesan, macam yang saya aktif olahraga masa tu kan dengan dia orang dengan sukan Malik Q. Dan saya tanya, are you happy? Macam, of course I'm happy. Dan hati dia senang. Dan dia teringat benda tu yang menyebabkan mereka gembira lah. Dan mereka tak graduate sampai habis pun. Dan mereka sangat gembira. Dan saya tanya, sekarang masih jumpa lagi kat estate berapa orang jalan kaki. Macam Ganesan tu kan, jalan kaki dia buat 2-3 kilometer. Jadi tanya, lalu belakang rumah masih sihat lagi. Itu Alhamdulillah. Dan tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan bekal sihat supaya dapatlah bantu-bantu. Sokonglah kami kat jabatan ni. Kami sangat perlukan sokongan lah. Itu saja. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ucapan tadi menjadi panduan serta gambaran dan semangat kepada Jawatan Kuasa Agung semua untuk berkhidmat dengan lebih terpimpin, kuat demi masa depan persatuan ini. Sebagai tanda penghargaan, majlis dengan ini mempersilakan Yang Berusaha Datuk Jemali bin Paiman, Presiden Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, untuk menyampaikan cenderamata kenang-kenangan kepada yang berbahagia Encik Ali alias Zainal Abidin bin Said Muhammad, Timbalan Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Johor, Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD. Dipersilakan.
itu. Okay, Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Encik Ali, Yang Zainal Abidin bin Said Muhammad, Timbalan Pengarah Jabatan Pelajar Negeri Johor, Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD atas kebersamaan dengan Jawatan Kuasa Agung pada mesyuarat Jawatan Kuasa keempat hari ini. Seterusnya, saya serahkan kepada Yang Berbahagia Datuk Jumali bin Faiman, Presiden Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, untuk menjalankan mesyuarat Jawatan Kuasa Agung PPM kali yang keempat. Dipersilakan, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera dan salam sejuk. Sebelum kita meneruskan mesyuarat Jawatan Kuasa yang keempat ini, mari kita sama-sama membaca umur kitab Al-Fatihah untuk disedekahkan kepada roh arwah Tuan Haji Muhsin, iaitu suami kepada Puan Najarona yang baru meninggal pagi tadi, dan juga kepada arwah Tuan Haji Jamawan yang meninggal. Al-Fatihah. Pada yang dihormati Tuan Timbalan Presiden Datuk Haji Sabri, juga pada yang dihormati Timbalan Naib Presiden UKM, dan seterusnya kepada Setiausaha Benda di Jawatan Kuasa dan juga di peringkat Negeri Johor, Datuk Haji Hussein selaku Nat yang Ketua, dan juga ucapan alu-aluan dengan kehadiran Tuan Cikgu Haji Abdullah dan rakannya daripada Sarawak sebagai pemerhati dalam mesyuarat pada pagi ini. Jadi untuk makluman tentang Puan Najarona ini, jenazahnya disempurnakan di Masjid Saling, Masjid Al-Raudah, dan saya sempat memberitahu kepada Puan Najarona dan juga penjaga pengurus kubur supaya jenazahnya itu dikebumikan di perkuburan Islam Al-Raudah Saling. Dan untuk makluman ahli mesyuarat, saya juga terlibat dengan pengurusan perkuburan Al-Raudah di Saling, dan ia pernah mendapat Tuhan dekat negeri Johor pengurusan terbaik kuburan tersebut. Jadi kita terus kepada mesyuarat kita. Pertamanya, saya mengamalkan kehadiran semua ahli mesyuarat kita, kecuali mereka yang terlibat dengan urusan keluarga ataupun peribadi ataupun kesihatan. Dan nampaknya pada hari ini ramai rakan-rakan kita dapat hadir, kecuali yang setakat ini Sabah. Sabah nampaknya tak hadir, mungkin ada sebab-sebab lain yang juga. Dan yang keduanya, ucapan tahniah dan juga syabas kepada Jabatan Setiausaha Agung yang dapat menyediakan laporan minit mesyuarat yang lalu dalam bentuk buku, dan ini merupakan kita punya tanda aras setiap kali kita mesyuarat dibekal dengan buku. Dan tahniah juga kepada Negeri Selangor yang dipimpin oleh Tuan Haji Azhar dengan penerbitan anekdot. Saya bawa ni so, anekdot kenapa dalam anekdot itu banyak cerita-cerita pendek, pengalaman rakan-rakan kita yang pernah berjawatan, yang pernah mengajar dalam bilik darjah, kemudian di PPD, JPN, kementerian, dan kenaikan grade daripada grade biasa sampai ke grade besar. Ini merupakan satu penanda aras bahawa
persatuan yang pada ketika itu memberi faedah kepada mereka yang dapat di situ. Kemudian mengapa buku ini saya bawa, antaranya ialah memungkinkan persatuan kita ini bukan hanya persatuan yang menghimpunkan ataupun menjaga kebajikan ahli, tetapi juga kita melibatkan tanda aras yang terbaik kepada Kementerian Pendidikan, bahawa pesara-pesara juga boleh menghasilkan hasil yang boleh dinikmati, boleh digunakan di tingkat sekolah dan juga boleh darjah. Dan kaitan dengan itu, saya juga berkesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Persatuan Penulis Tinggi Johor yang sudi untuk bekerjasama dengan Persatuan 5PM ini, dengan harapan 5PM juga akan menghasilkan buku-buku untuk diedarkan kepada ahli-ahli, ataupun dengan kerjasama pihak kementerian boleh dimasukkan ke sekolah-sekolah dalam Malaysia ini. Sebab dalam Malaysia ini kita mempunyai lebih kurang 10,000 buah sekolah. 10,000 buah sekolah itu, kalau satu sekolah boleh dimasukkan dengan 10 buku, bermakna kita sudah menghasilkan kuantiti yang sangat banyak untuk diedarkan pada satu sekolah. Dan juga dalam ucapan aluan ini bahawa tahun 2025 tahun 2025 Persatuan PM berjaya menghasilkan atau berjaya melaksanakan aktiviti yang dirancang oleh pihak persatuan. Dan tahun 2025 itu jugalah kita mencatatkan, menganggarkan untuk penambahan ahli-ahli kita dan juga penambahan cawangan. Dan dalam buku itu banyak tercatat apa yang telah dilaksanakan oleh 5PM kebangsaan. Dan yang keduanya, kita juga dapat mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Agung mengikut giliran. Pertama, kita pergi ke Sabah. Kedua, kita pergi ke wilayah Persekutuan. Yang ketiga di Kuantan. Dan yang keempat di Johor Bahru ini. Dan insyaAllah nanti yang kelima, kita akan balik semula ke pejabat kita di Shah Alam. So, dan jangkaan di situ nanti kita akan buat sambutan Hari Raya Aidilfitri, kita gabungkan di situ. Jadi tidaklah kita lupa bahawa pejabat 5PM juga kita akan menambah baikkan lagi dengan lain-lain kemudahan. Yang keempat ialah kaitan dengan usaha untuk mendapatkan sewaan bangunan kedai. Dan perubahan terbaru ialah semua bayaran sewa terus kepada akaun 5PM, tidak melalui orang tengah. Dan berkaitan dengan bangunan sewaan kedai tersebut juga memerlukan penambahbaikan ataupun pembaikan. Di situ berkaitan juga dengan tambahan sewaan yang telah diadakan untuk tahun 2026 ini. Dan seterusnya, untuk kebajikan para ahli sekalian, 5PM juga bekerjasama dengan NGO yang berkaitan dengan pencen persaraan. Dengan kita punya persatuan veteran Angkatan Tentera, kita bekerjasama dengan persatuan pegawai kerajaan Malaysia untuk satu tujuan, bagi tuntutan pelarasan pencen secara kerajaan itu diselesaikan pada tahun 2026. Dan kita mengambil kesempatan juga untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang telah pun berjaya mengadakan skim perkhidmatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2024 dengan kenaikan gaji dan kepencen 15%. Dan pihak
bersara yang laksanakan ataupun yang dituntut oleh Puan Aminah binti Ahmad itu, dan pihak mahkamah telah mengadakan satu surat kepada mereka yang berkenaan bahawa keputusan itu akan disampaikan pada bulan Mac 9 dan bulan 3, iaitu keputusan supaya kerajaan melaksanakan penyelesaian pension secara kerajaan dalam masa 3 bulan. Dan seterusnya juga nanti kita akan mengadakan kerjasama dengan Persatuan Polis Johor dan juga Malaysia, dengan harapan 5PM ini dapat menghasilkan buku-buku yang mempunyai nilai kemanusiaan. Sebab dalam buku yang saya baca, buku ini lebih banyak kepada nilai-nilai kemanusiaan. Dan sebagaimana yang disebut oleh Tuan Pengarah tadi, kita ucapkan terima kasih di atas kerjasama Tuan Pengarah dengan memberikan kemudahan apa yang kita minta, sepertinya dengan kenderaan untuk kita pergi ke Tanjung Piai, untuk kita pergi ke lawatan ke stadium JDT, dan memberikan kemudahan kita untuk untuk mengerjakan sembahyang 5 waktu di masjid tersebut dan lain-lain faedah. Dan pada masa sama juga pada tengah hari nanti kita akan berada di sini untuk makan tengah hari. Dan juga masyarakat pada pagi ini kita tidak akan makan masa panjang. Jangkaan kita pukul 12 boleh selesai, dan laporan nanti kita lebih merujuk kepada buku yang telah disediakan. Dan kemungkinan laporan negeri juga kita akan singkatkan, kita akan pendekkan dengan memberi ruang kepada mereka siapa yang ingin untuk buat laporan secara lisan. Tetapi tidaklah setiap negeri akan buat laporan kerana makan masa yang panjang. Dan juga dalam perjumpaan pagi ini, masyarakat pagi ini, kita akan melakukan beberapa aktiviti untuk tahun 2026, dan antaranya yang telah dibawa masyarakat dalam pegawai kanan tempoh hari ialah memberikan satu kolaborasi seperti seminar atau convention dengan Kementerian Pembangunan Wanita. Jangkaannya mungkin antara bulan 6 atau bulan 7, dan kertas kerja akan dibentangkan secara ringkas oleh Datin Nur Ain macam mana untuk tunai itu diadakan. Ini semuanya ialah untuk menggambarkan kepada pihak kerajaan bahawa Persatuan Pesara Pendidikan Malaysia ini adalah satu persatuan yang aktif, yang boleh bekerjasama dan juga boleh berkolaborasi, dan pada masa yang sama juga akan dilihat oleh pihak kerajaan untuk kebajikan para pesara. Semalam, bukan hanya setakat semalam dan beberapa hari lepas, apabila kita pergi sembahyang, tidak ada kursi untuk kita duduk dan juga untuk pakai kasut. Sebab ramai sebilangan besar daripada kita ni yang berumur mengalami kepayahan untuk berjalan. Ini dalam kajian kesihatan, kalau mereka yang berumur 60 tahun ke atas memang mengalami sedikit sebanyak gangguan untuk kita berjalan yang melibatkan kaki. Dipanggil sarkastika, iaitu apabila saraf kita ni dihimpit antara kita punya tulang dengan daging itu, bila terhimpit bermakna kita perjalanan darah kita sudah lambat ataupun kurang untuk berjalan kaki, menyebabkan kaki kita ni menjadi macam yang tak rasa tu, kebas, jadi kebas. Memang berlaku. Dan macam semalam kita pergi ke Tanjung Piai, kita akan melihat kawan kita bila berjalan dalam keadaan yang kiri kanan macam kesin. Saya panggil macam itu. Macam penguin je. Tapi alhamdulillah kita sihat.
Jadi itu saja daripada ucapan untuk saya, dan kita terus kepada buku yang disediakan ini. Jadi dalam buku ini saya akan lihat daripada muka depan, terima kasih kepada jabatan Serta Agung yang dapat menjaga buku yang cantik ini. Di muka depan ialah mesyuarat dan kuasa agung kali keempat 2024-2026 dengan lambang mahkota. Malah nak bergambar ke mahkota pun katanya dah tak boleh nak jalan. Tak nak jalan, saya nak turun tangga, tak boleh turun bas. Itu muka depan. Kemudian di muka 2, muka 2 program sempena mesyuarat AJK kali yang ketiga itu di Pahang. Terima kasih kepada yang di Buku Pahang, Tuan Datuk Haji Azmi dan ahli jawatan kuasanya. Saya yang mengadakan aktiviti untuk jadual, dan saya amat tertariklah dengan layanan oleh semua jawatan kuasa dekat Pahang. Terutamanya apabila kita buat lawatan